Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Maaf, hari ni lambat sikit. Ada hal tadi. Kena settlekan sikit. So, saya nak sambung hari ni dengan pelajaran kita. Masih lagi dalam bab 4 tingkatan 3 Matematik Form 3. Mikael. Mesti dekat atas tu ada kalkulator tak? Sini. Dekat PC tu. Okey. Hari ni bab 4 bahagian penyelesaian masalah. Kita panggil dia lukisan berskala. Hari tu saya ajar awak basic. Bagaimana kita nak tahu lukisan berskala. Hari tu saya ajar awak adalah tentang lukisan berskala biasa kita tulis 1/n. 1/n ni adalah, yang ni lukisan, ini objek. Nah, saya ajar itu bila n kurang 1, maknanya image besar. Ini hari tu saya ajar lah. Betul. Jika n sama dengan 1, maka dia sama size. Sama size. Dan jika n-nya lebih besar 1, okay, maka dia punya image adalah kecil. Ini awak kena ingat. This is the basic. Kamu kena tahu. Kan? So, based on this basic, kita akan cuba buat beberapa soalan. Sekejap, saya bawa pemadam sekejap. Hari ni saya lambat sikit lah. Saya ada hal sikit. Nak buat macam mana kan? Tak apalah. Saya pun akan end live cepat sikit. Biasa saya live, saya tak buat lama-lama. Saya tak buat lama-lama. Because saya pun nak rehat. Tapi tak apa. Let's say saya ada satu soalan. 1 segi 4 sama. Dua lah. Satu besar, satu kecil sikit. Okay. Yang ni luas dia 81 cm persegi. Okay. Manakala yang ni luasnya adalah 36 cm persegi. Kita ada 2 segi 4 sama. 1 segi 4 luas 81, satu luas 36. Dia kata PQRS ialah lukisan. Mana PQRS? Ni PQRS. Ni A, ni B, ni C, ni D. Ini lukisan. Ini objek. Dia suruh kita cari skala. So, skala kena lukisan per objek. Okay. Lukisan per objek. Ataupun berapa di atas peta atau berapa di atas peta bagi berapa di atas sebenar. Dari panjang sisi ni 81. Segi 4 sama. Segi 4 sama. Maka ini semua sama. Ini sama. Ini sama. So, panjang satu sisi di sini ialah punca kuasa 81, 9. Panjang satu sisi di sini ialah punca kuasa 36, 6. Ini lukisan, ini objek. So, 6/9. Salam hadir, selamat bertugas. Salam. Waalaikumsalam. Kemudian kita bagi sini 6, bagi sini 6. 1/3/2. Ni. Betul lah apa yang saya cakap tadi. Bila n saya di sini lebih besar 1, maka lukisan dia adalah kecil. So, you punya kita panggil, awak kena faham yang 3 rules tadi itulah. Okay. Reason kita bagi 6 because kita nak kita punya nisbah masih 1/n. Bentuk macam ni. So, you kena bahagi 6 bagi 6. Depan kena 1. Untuk bab tingkatan 3, lukisan berskala bab 4. 4
Benda ni kamu kena bawa sampai SPM. Lukisan berskala. Kalau keluar, kamu jawab. Kalau tak keluar, kamu selamat. Itu sajalah. Tak ada yang banyak-banyak kamu kena fikir. Okey? So, hari ni saya nak bincang tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan nisbah tingkatan 3. So, let's say saya ada satu lagi soalan. Soalannya, dia adalah satu model bangunan. Okay, model bangunan. Model bangunan ni dia buat ikut dia punya skala yang diberi. 1 nisbah 500. 1 skala 500. Jika tinggi sebenar ialah 35 meter, hitung tinggi model asrama. So kita tahu jika tinggi sebenar 35 meter, maka kerja kita kena cari apa? Cari tinggi model. So, dia punya, kita dah cari tinggi model. Tinggi model adalah dia punya lukisan. Kita buat kaedah apa? Kaedah nisbah. Belajar kat tingkatan 1. Nisbah bab 4. Dibahagikan dengan original 35 meter adalah sama dengan 1/500. Lukisan, objek. Lukisan, objek. Mesti kena letak pada tempat yang sama lah. Kamu jangan letak terbalik-terbalik. Kamu letak terbalik-terbalik, kamu punya jawapan pun terbalik, markah awak pun terbalik. Okay? Markah awak terbalik maknanya instead of 90 lebih, dia jadi kurang daripada apa yang awak nak, terbalik. Contohlah. Okay, tak apa. So, tinggi model awak ialah, kamu bahagilah. So, tinggi model adalah, you just akan dapat 35/500. Ataupun kita akan dapat bahagi 5, 7 bahagi 5, 100. 7/100. 7/100, 0.07 meter. Of course, meter lah pasal sini kita buat meter kan. Ini adalah hanya nisbah. Maka 0.0 meter ni, biasa kita nak dalam lukisan ni, kita nak cari 0.07 meter, kita tak tahu nak lukis macam mana atas kertas. So 0.07 meter darab dengan 100, kita dapat sini 7 cm. 7 cm kita boleh bayangkan. Dengan pembarisan kita ada, kita tahulah itulah tinggi model kita 7 cm. Berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih kurang. Okey? Itu satu contoh soalan yang berkaitan dengan permasalahan dalam lukisan berskala. Soalan macam ni biasa boleh keluar dekat bahagian C awak lah untuk form 3. Untuk form 5, kalau nak keluar, saya rasa objektif lah. Because kalau struktur ni, soalan macam ni, jarang saya nampak. Tapi kalau ada, senanglah. It's your punya rezeki. Okay? Rezeki kamu. Okay, let's say saya ada satu soalan. Dia berkaitan dengan bola jaring. Kita ada satu gelanggang bola jaring. Okay? Bola jaring. Yes. Saya pun tak tahu macam mana gelanggang bola jaring. Saya just lukis apa yang ada kat sini. Saya tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Bola jaring saya tak main. Perempuan main. Kan? So, siapa kat sini lelaki main bola jaring, bagi tahu saya. Ini adalah padang bola jaring. Lebar 30.5 meter dan bukan lebar, panjang. Lebarnya 15.25 meter. Okay.
Jika dia kata jika gelanggang bola jaring dilukis mengikut skala 1/300. Skalanya 1/300. Skala nisbah 1/300. Hitung luas dalam sentimeter lukisan itu. Ini sebenar Ini 30.5 meter. Inilah meter. Meter of course sebenar lah. 30 meter panjang tau. Memang betul-betul satu padang punya ukuran. Lebar 15 meter. Besar. Okay. 15 meter besar. Satu kedai saya pun kalau sini ke sana pun dalam 6 ke 8 meter. Okay. Kalau 15 meter mungkin 2 kedai. Bolehlah. Satu gelanggang 30 meter. I think panjang saya punya kedai saya kat sini. 30 meter. Because panjang kedai saya lebih kurang 100 kaki. Hitung luas lukisan itu. So kita kena cari panjang ni dalam lukisan astagfirullahalazim. Panjang yang dilukis, panjang yang dilukis kita kena cari. So what kita buat? Kita nak cari panjang lukisan ni panjang ni lah. So panjang lukisan dibahagikan dengan original dia 30.5 adalah sama dengan nisbah 1/300. Maka panjang lukisan saya akan jadi 30.5 bagi dengan 300. So yang ni kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat berapa? Luas apa nak cari? Luas image. Ya, betul. Saya nak cari luas image. Betul. Okay, luas image. So saya akan bahagi ni, saya akan dapat berapa? 0.1 0.2 meter, iaitu 10.2 cm. So dengan kaedah yang sama, saya cari lebar dia. So buatlah pengiraan tentang lebar, benda sama jugalah. So lebar lukisan, okay, dibagikan dengan lebar dia berapa? 15.25. So 15.25 sama dengan 1/300 juga. Saya tak save saya tak share saya punya live pada saya punya bulletin. Harap-harap siapa yang follow bulletin saya tu nampak lah. Siapa yang nak saya punya recording ni, you boleh PM saya akan bagi tahu kat mana nak pergi cari. Ataupun kamu ni pandai kan, kamu lebih pandai daripada saya, kamu buka profile saya, kamu nampak. So you follow and you akan dapat sana apa yang saya ajar ni, saya lepas-lepas semua ada kat sana, InsyaAllah. So lebar lukisan sama dengan 15.25/300. So yang akan dapat berapa ni? You tekan kalkulator awak, dapat 0.051 bersama dengan 5.1 cm. Betul. 5.1 cm. So berapa luas image saya? Panjang darab lebar. You akan dapat lebar lukisan. Boleh tak tukar X ke cikgu? Boleh? Tukar X boleh? Tak ada masalah. Kamu nak letak panjang ni sebagai Y, lebar ni sebagai X. So letakkan lukisan awak sini Y, sini X. Tak payah. Ini yang betul. So awak ambil X, awak dapat Y darab X lah sini. Sini Y awak darab X. Panjang darab lebar lah. So yang akan dapat sini 52.02 cm persegi. That is your punya soalan. Kenapa panjang lukisan bagi 30.5? Panjang lukisan bagi 30.5. Kerana yang ini adalah image, yang ini adalah sebenar.
Okay. Awak punya skala 1/n. 1/n yang depan ni adalah lukisan, yang belakang ni sebenar. Dia menjadi 1/n. So ini 1/n, atas ni lukisan, bawah ni adalah sebenar. Maka 35.5 ni sebenar, atas ni adalah lukisan. Dapat? Okay. Okay, good. So dapat cari luas image. Okay. Okay, last, saya nak buat satu lagi soalan. Let's go. Berkaitan dengan bongkah pula, prisma. Prisma yang berbentuk trapezium, ada yang lukisan, ada yang image. Jom kita tengok sekejap. Okay. Let's say saya ada satu bongkah trapezium. Pendek sikit lah sebab saya nak ini sebenarnya ada dia punya kecil sikit. Okay. Yang ni 7 cm. Yang ini Z cm. Yang ini atas ni adalah X cm. Yang ini dia punya tingginya adalah 2 cm. Kita ada bongkar A. Kemudian kita juga ada bongkar B. Bongkar B besar sikit lah. Besar sikit. Yang ini X tambah Y cm. Sini sampai sini. Yang ni ada 8 cm. Sini sampai sini. Lebarnya tinggi 4 cm. Dan yang ini adalah sepanjang 10 cm. Okey. Ini adalah model B. Oh, saya mat dapat A. A plus. Mau add mat saya dapat A. Kenapa? Awak kena belajar dengan orang yang dapat A lah. So you are in the right place. Pelajar SPM ke? Yang tanya saya ni? Atau dah habis SPM? Saya punya admat lah. Saya punya percubaan admat 92. So saya tahu admat saya macam mana. Percubaan admat saya 92. Okay. 90. 90. Saya punya trial result lah. Modern Maths 96. Saya masih ingat lagi kepala otak saya ni. 96. So saya punya Maths A bukan Maths kesian. Bukan A kesian, bukan A graph. Saya tahu Maths saya macam mana. I know my Maths. I know my Maths very well. Bukan saya nak riak atau apa, taklah. Tapi saya tahu Maths saya macam tu. Saya duduk kertas matematik saya, matematik moden kan. 2 jam setengah. 1 jam setengah dah siap. 1 jam saya relax. Tapi saya takut betul tak betul, saya check satu-satu jam tu. Sampai macam tu level. Untuk modern maths. Bukan kita nak bangga, taklah. Tapi kalau you pun boleh buat macam tu, bagus. Okay. Saya bagi markah. You boleh bagi saya markah percubaan kamu ke?
So you boleh tahulah saya punya original. Kalau kita buat saya SPM dia punya A tak begitu tinggi sangat. Okay, saya tahu. Okay, tiba-tiba percubaan you dapat gagal, maths dapat A. saya memang minat math dari kecil. My math is my favorite. Darjah 6 saya pergi sekolah, cikgu akan tanya saya, macam mana nak cari isi paru dalam sentimeter tingkatan 3? Tingkatan 3? Kamu belajar ni cari isi paru tingkatan berapa? Tingkatan 1. Jadi jangan ingat kamu belajar kat tingkatan 3, tingkatan 1 tak tanya. Tingkatan 3 punya subjek ataupun dia punya ni dia akan tanya kamu balik kat tingkatan 3. Your form 1 punya knowledge you kena apply. Okay? So jangan ingat apa saya belajar kat form 1 tu tak keluar balik. No such thing. Okay? So sekarang soalan dia, cari nilai X, Y, Z. Kita ada S kat sini, kita ada Y kat sini, kita ada Z kat sini. So cari X, Y, Z. Okay, cari X, Y, Z. Lepas tu apa dia? Dia ada bagi tak? Dia punya ni. Dia tak bagi. Okay, first of all kita boleh cari skala tak? Skala boleh cari tak? So yang mana image, yang mana objek? Biar saya betulkan dulu. A dengan kata rentas B. Okay, ni B ni lukisan. B lukisan. Yang ini objek. Sekejap, saya tengah buat ni mono. Ni objek. So sebelum nak cari X, Y, Z, cari skala dulu. So macam nak cari skala? You kena tengok dekat sini. Tinggi ni dengan tinggi ni. Ni lukisan. Ini objek. 4 nisbah 2. Bagi 4. Bagi 4. Lukisan nisbah objek. 1 nisbah setengah. Betul. 1 nisbah setengah. Maka lukisan kamu dibesarkan. N awak kurang 1. This is the knowledge yang you kena letak, tanam kat awak punya otak. Okay. Jangan harap mereka dah bagi awak dekat exam. I don't think so they give this in your exam. I'm not sure lah. Kebanyakan saya tengok tak ada. Okay. So you kena overall. Dah settle lang ni, baru kita cari X, Y, Z. Ini 7. Ini mesti besar 2 kali. 7 mesti sini 4. 14. Betul? Sini 8. Sini mesti 4. Yes, correct. So therefore you boleh cari X tambah Y 14. X saya berapa? X saya, kita tak tahu. Kita kena cari X dulu, sorry. X dengan Y. Nisbah masih tetap 1,5. 1 nisbah setengah. Mana lukisan? 8 bagi X. Betul? Ataupun you boleh tahulah ini lukisan 2 kali ganda kan? So 2, bukan 2 kali ganda. X darab 2. X darab 2 sama dengan 8. Maka X saya adalah 4. Ini X 4. Betul, X tambah Y adalah 14. X 4. Maka Y saya 10. 14 tolak 4. 10. Z saya berapa? Sini mesti 5. Thank you so much. Congrats. Thank you so much for the gift. Thank you so much.
So Z saya 5 lah pasal dia 2 kali ganda kan. So Z darab 2, 10. So Z sama dengan 5. Dah dapat 10, dah dapat 5, dah dapat 4. Dia minta bahagian B, cari isi padu prisma A. Ni tak payahlah kan. Ni sudah ada. Saya nak cari isi padu prisma A. Ni soalan 1. Soalan 2. Cari isi padu A. So kalau kamu kata soalan tak boleh buat kat form 3 juga, because you tak tahulah isi padu ni formula kan. So you kena cari. Ini X4. Ini Z5. So kena cari luas kerata rentas satu prisma tu. Setengah darab 4 tambah 7 A plus B tinggi 2. Keseluruhan ni kena darabkan dengan lebar 5. So itulah isi padu awak. 11 darab 5, 55. 2 dengan 2 cancel. Okay. Masih nak pakai kalkulator lagi? I don't know. Siap. Soalan. Ni soalan modul hebat M20. Ada medal punya. Dia letak kat buku ni. Bukan hebat tau. Dia modul hebat M20. I don't know what is that. Okay. Dalam buku ni. Okay. Markah tak tulis kat sini. Tapi dia kata ni soalan modul hebat M20. Sentimeter padu. Yes, correct. Lupalah. Thank you so much. Siapa dia? Kamal Umar. Thank you so much. Centimeter cube. Good. Alert. Dah. Cukup. 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 Satu lagi soalan lah. Ini soalan tentang PISA punya soalan. TIMSS PISA. Tahu kan PISA kan? Yang maths yang satu lagi tu. Tapi saya nampak senang je lah. Tak susah pun. Tapi tak apa kita buat. Okay? Then saya pun nak rest lah. Penat ni saya ni. Lepas habis ni raya semua kan. Bulan puasa. Tadi punya formula adalah setengah A plus B C darab D. This is your trapezium. Just now. Trapezium formula is A, B, tinggi sini, C. Okay, cari luas keratan ini, darangan panjang dia D. D. Nampak? Nampak? This was the formula. Okay? Cukup? Okay? So cukup for today? I think so. Then I'll see you tomorrow. Kalau boleh. Okay? And I'll be back. Besok admit lah. So siapa yang minat-minat untuk admit tu kita buat. Saya akan cubalah. InsyaAllah. Penat. Memang penat. Tapi saya kena buat. Saya harap siapa-siapa yang belajar dengan saya tuition pun ambil kesempatan ni belajar sikit-sikit. Saya tak ambil banyak masa awak. Satu hari setengah jam je saya buat. Okay. So kalau setengah jam pun tak ada you nak. Mungkin you tak belajar ke. Mono you SPM ke form 1, form 2, form 3. SPM Tak belajar admit tak apa. Ada juga student saya mereka tak belajar admit masa kat sekolah. Tetapi bila SPM dia tak belajar admit masa dekat ni bila masuk ke universiti kan dia ambil jurusan accounts. Jurusan accounts dalam dia ada sikit admits. So jangan ingat kamu selamat lah. Okay. So okay. So next week saya akan sambung
untuk pelajaran Form 3. Besok doakan. InsyaAllah I'll be back for AdMaths. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Selamat berjaya. Bye.